Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir, macam mana sebenarnya otak kita ni berfungsi? Nampak macam semuanya berlaku secara automatik kan? Hari ni kita nak cuba bedah siasat sikit, kita nak buka buku manual untuk mesin paling canggih yang kita semua miliki. Okey, jom kita mula dengan satu persoalan yang menarik. Setiap saat, otak kita ni dibanjiri dengan macam-macam maklumat. Apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, semua masuk serentak. Jadi, macam mana otak kita boleh uruskan semua ni tanpa hang atau crash? Jawapannya, ia terletak pada satu sistem filing yang sangat-sangat hebat. Cuba bayangkan, otak kita ni ada satu kabinet file mental. Semua benda yang kita tahu, semua maklumat disusun kemas dalam file-file ni supaya senang nak cari balik. Jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Keseluruhan proses pemikiran ni ada nama saintifiknya, kognisi. Senang cerita, ia macam operating system untuk minda kita. Dialah yang run semua benda, daripada kita nampak sesuatu, sampailah kita selesaikan masalah matematik. Okey, untuk uruskan semua maklumat ni, otak kita akan cipta benda yang kita panggil konsep. Anggap je konsep ni macam folder dalam komputer. Setiap benda yang kita tahu ada foldernya sendiri. Contohnya ada folder untuk demokrasi, folder untuk burung, malah folder untuk kucing comel pun mungkin ada. Dan yang menariknya, folder-folder atau konsep ni ada dua jenis tau. Pertama, konsep semula jadi. Ini benda yang kita faham melalui pengalaman sendiri. Macam salji, kita tahu apa tu sebab kita pernah nampak atau rasa. Kedua, konsep buatan. Yang ni pula kita belajar ikut definisi. Contohnya segitiga. Kita tahu ia mesti ada 3 sisi. Itu peraturan dia. Okey, dalam setiap folder konsep ni, otak kita akan simpan satu prototype. Prototype ni macam contoh terbaik atau paling standard untuk konsep tu. Macam ni lah. Kalau saya sebut konsep penderhakaan sivil, mungkin nama Rosa Parks yang serta-merta muncul dalam fikiran anda. Kan, itulah prototipenya. Jadi, bila semua dah tersusun rapi macam ni, apa jadi seterusnya? Well, sistem ni akan cipta shortcut atau jalan pintas untuk otak kita jalankan tugas harian. Jom kita tengok. Otak kita ni bijak tau. Dia akan gabungkan beberapa konsep yang berkaitan jadi satu benda yang dipanggil skema. Skema ni lah jalan pintas mental yang kita cakap tadi. Dia bantu kita buat kerja dengan lebih efisien, tak payah fikir banyak. Cuba fikir pasal rutin pagi anda. Bangun tidur, pergi bilik air, gosok gigi, semua tu automatik kan? Anda tak fikir satu-satu langkah pun. Itulah kuasa skema. Contoh paling senang nak faham, skema naik lift. Mesti anda pernah buat kan? Tunggu orang keluar, kita masuk, pusing menghadap pungtu, tekan butang tingkat dan berdiri diam. Kita buat semua ni secara automatik, tak payah fikir pun, betul tak? Itulah skema. Tapi, di sinilah ada sikit kelemahannya. Skema ni sangat kuat, sampaikan tabiat buruk pun boleh jadi automatik. Contoh paling ketara, tabiat tengok telefon bila dia berbunyi. Walaupun kita tengah memandu dan tahu benda tu bahaya, tangan tu macam automatik je nak capai telefon. Susah sangat nak lawan kan? Sebab ia dah jadi satu skema. Okey, kita dah tahu macam mana otak kita susun maklumat. Sekarang, macam mana pula kita guna semua ni untuk selesaikan masalah? Tak kiralah masalah tu senang ke ataupun yang kompleks. Sebenarnya, kita ada 3 alat utama dalam kotak alat mental kita. Pertama, cuba-cuba atau trial and error. Kita cuba satu cara, tak jadi, kita cuba cara lain. Kedua, algoritma. Yang ni macam ikut resepi. Langkah demi langkah, confirm jadi. Dan ketiga, heuristik. Ini pula macam rule of thumb atau jalan pintas yang lebih fleksibel. Dan dalam kehidupan seharian, kita paling banyak guna heuristik. Sebab apa? Sebab ia cepat dan jimatkan tenaga. Ia macam jalan pintas mental lah untuk kita buat keputusan dengan pantas. Cuma, kena ingat, ia tak semestinya betul 100% setiap masa. Salah satu heuristik yang paling biasa kita guna ialah bekerja secara mengundur. Macam ni, katakanlah anda kena sampai ke satu majlis kahwin pukul 3.30 petang. Anda tahu perjalanan makan masa 2 jam setengah. Jadi, secara automatik, otak anda akan kira ke belakang. Okey, maknanya aku kena keluar rumah paling lambat pukul 1. Nampak tak? Anda mula dari matlamat, kemudian baru rancang tindakan sekarang. Tapi, ada masanya semua sistem canggih dan jalan pintas mental kita ni gagal. Apa jadi bila kita tiba-tiba tersangkut dan tak boleh fikirkan jalan keluar?
Albert Einstein pernah cakap sesuatu yang sangat kena dengan situasi ni. Dia kata, kegilaan tu bila kita buat benda yang sama, berulang kali, tapi harapkan hasil yang berbeza. Inilah halangan mental pertama yang selalunya kita sendiri yang cipta tanpa sedar. Dalam psikologi, benda ni dipanggil set minda atau mental set. Maksudnya, kita ni macam, terperangkap dengan cara penyelesaian yang lama. Cara tu mungkin pernah berkesan dulu, tapi untuk masalah baru ni, ia dah tak relevan. Tapi kita tetap juga nak guna cara yang sama berulang kali. Satu lagi jenis set minda yang spesifik ialah kefungsian tertekap atau functional fixedness. Yang ni bila kita tengok satu objek, kita cuma nampak fungsi asal dia je. Contohnya, kita nampak tukul. Kita cuma fikir ia untuk memaku. Kita tak terfikir pun yang ia boleh guna sebagai pemberat kertas atau pemecah ais. Poin penting kat sini ialah bila kita berjaya atasi kefungsian tertekap ni, di situlah kreativiti luar biasa akan muncul. Macam kisah benar jurutera NASA dalam misi Apollo 13. Mereka terpaksa guna apa saja yang ada dalam kapal angkasa, beg plastik, pita pelekat, hos untuk cipta penapis udara dan selamatkan angkasawan. Betul-betul berfikir di luar kotak. Okey, selain daripada masalah tersekat ni, ada lagi satu perkara yang kita kena tahu. Otak kita ni ada beberapa bias atau kecenderungan semula jadi yang boleh buat keputusan kita jadi tak tepat. Bias-bias kognitif ni macam glitch dalam software otak kita. Contohnya, bias sauhan. Kita terlalu terpaut pada info pertama yang kita dapat. Bias pengesahan pula, kita cuma cari bukti yang sokong apa yang kita dah percaya. Ada juga bias imbasan kembali. Bila dah jadi, baru kita cakap, kan aku dah agak dah. Dan heuristik ketersediaan. Kita buat keputusan berdasarkan info yang paling senang kita ingat. Semua ni perangkap pemikiran yang biasa sangat berlaku. Jadi, apa yang kita boleh belajar daripada semua ni? Sebenarnya, dengan hanya tahu pasal kewujudan perangkap-perangkap pemikiran ni, kita dah ada satu kelebihan. Kita boleh mula perasan bila ia berlaku pada diri sendiri. Dan bila kita sedar, kita ada kuasa untuk berhenti sekejap, berfikir semula dan buat pilihan yang lebih bijak. Jadi, persoalannya untuk anda, lepas dah tahu semua ni, perangkap pemikiran yang mana satu anda akan cuba perhatikan dan elakkan hari ini?